Pendapat Saleh Keruak tidak relevan dan tak boleh diguna pakai. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati terhadap Bendahari UMNO Sabah, Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, yang mengatakan tidak tepat untuk bandingkan Sabah dengan negeri lain. Pemerhati menegaskan apa yang diperkatakan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican jelas sebuah hujah mengenai Sabah dan Sarawak dan langsung tiada kaitan dengan negeri lain. Lantas, mengapa Saleh seolah-olah tidak cakna dan menyalah tafsir akan hal tersebut? Tegas pemerhati Johan mengulas, Sabah merupakan satu negeri yang patut dicontohi kerana sifat terbuka dan mudah berunding berkenaan isu secara kolaboratif yang jelas menunjukkan ketelusan dan fleksibel sekaligus memudahkan pelaksanaan dasar dan projek demi kebaikan rakyat. Jelas pemerhati hanya Sabah dan Sarawak yang mempunyai kuasa autonomi berbicara soal hasil negeri. Justru pemerhati berkata tidak hairanlah mengapa Sabah satu negeri yang patut dicontohi kerana ia dipimpin oleh barisan pemimpin Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS yang berwibawa serta berkaliber seperti Datuk Seri Haji Jinur, Datuk Amizan Muhammad Ali dan Datuk Seri Masidi Manjun. Memetik Malaysia Gazette, Saleh berkata, Sabah tidak boleh disamakan dengan negeri lain kerana kedudukan fiskal Sabah berlandaskan susunan perlembagaan yang khusus kepada Sabah dan Sarawak, bukan tuntutan politik, dasar atau pembangunan biasa. Katanya lagi, isu di Sabah juga melibatkan perkara struktur dan perlembagaan yang telah lama tertangguh.